Wani. Ya. Macam mana nak pasang hiking stick ni ya? Tercabut lah. Nak pasang hiking stick ni tak tahu macam mana. Mas sini Wani nak tunjuk untuk pasang kita orang punya hiking stick yang jenis adjustable kalau tercabut. Siapa yang kat sini dia punya hiking stick tercabut, tapi bila nak pasang tak boleh nak masuk. Korang jangan risau, korang boleh tengok video ni. Okey. First yang pertama, kalau korang beli, so korang akan nampak tak yang putih ni, korang pusing dia sehingga naik atas. So, bila dah longgar naik ke atas, baru korang masukkan dia sahaja. Dan dekat bahagian sini dia ada open dan close. So, korang pusingkan sahaja dan ketatkan dia semula. Bila dah ketatkan, so dah siap dah untuk kita orang punya hiking stick. So kalau terjadi dekat bahagian bawah pun, korang ulang sahaja step yang sama tau. Okey, untuk kita orang punya hiking stick juga, kalau korang nak tahu yang jenis adjustable ni, dia ada dua variation warna sahaja. Kita ada warna biru dan kita ada juga untuk warna black tau. Dia boleh juga tinggi sehingga 135 cm tau. So siapa yang dekat sini ada masalah hiking stick yang tercabut, yang macam Wani tunjuk tadi, hampa boleh save video ni dan tengok. So yang mana berminat untuk kita orang punya hiking stick, korang boleh grab dekat bahagian bawah dan jangan lupa korang boleh tekan button follow tau.